Okey, selamat kembali bersama saya Syazwan, hos anda untuk slot tengah hari ini. Bersama saya adalah Cik Syartini daripada Kolej Komuniti Seberang Jaya. Cik boleh perkenalkan diri, Cik sebagai tenaga pengajar ataupun apa Okey, dekat selamat Kolej tengah Komuniti? hari, Ya, Cik Syazwan. Cik Syazwan. Saya Shantini Dewi, Pegawai Perhubungan Awam Kolej Komuniti Seberang Jaya. Mhm. Okey, Kolej Komuniti terletak di bersebelahan dengan, bukan bersebelahan lah, dekat dengan Politeknik Seberang Perai, Okey. Taman Powerjaya. Mhm. Jadi di Pulau Pinang kalau kita tengok, kita ada terdapat 6 kolej komuniti dan kolej komuniti adalah salah satu kolej komuniti Seberang Jaya adalah salah satu cawangan di Pulau Pinang. Dan kolej komuniti ni adalah di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, bukan saja kolej komuniti, juga politeknik lah. So kita ada 3 politeknik dan 6 kolej komuniti zon Pulau Pinang. Okey. Jadi apa program atau kursus utama yang ditawarkan di Kolej Komuniti Seberang Perai? Okey, Seberang Jaya. Maaf. kalau ikutkan di Kolej Komuniti Seberang Jaya, kita ada CJ Teknologi Elektrik, Hmm. Diploma Teknologi Elektronik Instrumentasi dan CJ Teknologi Maklumat. Jadi kita salah satu kolej komuniti Seberang Jaya menawarkan diploma sebenarnya. Dan daripada 6 buah kolej komuniti, setiap kolej komuniti menawarkan bidang yang berbeza dan semuanya CJ cuma kolej komuniti Seberang Jaya menawarkan diploma. Okey. Jadi kalau sesiapa yang berminat untuk masuk ke dalam Kolej Komuniti Seberang Jaya, apakah syarat kemasukan untuk pelajar yang berminat? Okey, untuk pelajar-pelajar di luar sana, khasnya lepasan SPM, CJ Pelajaran Malaysia. So, pelajar-pelajar boleh masuk ke kolej komuniti menggunakan syarat yang amat minimum saja, iaitu lulus BM dan sejarah dan satu kepujian untuk sijil dan diploma, 3 kepujian mana-mana mata pelajaran. Hmm. Jadi syarat yang paling minimum lah. So kita di sini di college community kita ada sijil kemahiran ya, sijil college community. Untuk sijil 2 tahun dan untuk diploma 3 tahun termasuk latihan industri. So Hmm. latihan industri untuk diploma adalah 8 bulan di mana akan diberi allowance oleh syarikat yang mereka diberi latihan praktikal. Dan untuk sijil adalah 2 bulan. Okey, jadi adakah terdapat peluang beasiswa atau bantuan kewangan untuk pelajar yang telah menyertai Kolej Komuniti? Mestilah ada Ha, kan. Kalau tak pelajar mesti tak nak masuk, ya semua betul. nak masuk swasta, betul. Okey, untuk ke CJ kita ada beasiswa dan untuk diploma kita ada pinjaman PTPTN. Jadi apa beza beasiswa dengan pinjaman? Mhm. Beasiswa tak perlu dibayar semula tapi pinjaman kena dibayar semula. Betul. Okey, untuk beasiswa tu dan siapa yang layak, okey pelajar-pelajar layak mendapat beasiswa atau pinjaman di mana gaji ibu dan bapa adalah 7,200 ke bawah. Mhm. Okey, income parents 7,200 and below, pelajar-pelajar tersebut layak diberi beasiswa dan juga boleh mohon untuk pinjaman. Okey. Jadi apakah kemudahan atau fasiliti yang disediakan kepada pelajar? Okey, kalau ikutkan fasiliti tu memang banyaklah. Hmm. Kalau Encik Syazwan, Mhm. saya sebagai PRO, Okey. saya rasa banyak sekolah yang saya mohon sekolah-sekolah datang ke kolej komuniti bukan saja kat Seberang Jaya lah, Mhm. kolej komuniti di zon Pulau Pinang supaya dapat melihat sendiri fasiliti yang ditawarkan oleh kolej komuniti. Mhm. Sebenarnya banyak fasiliti yang kami tawarkan. Okey, kita ada surau, perpustakaan, okey, bilik Tesla di kolej komuniti Seberang Jaya, Mhm. kita ada bilik kuliah, dewan kuliah, bilik mesyuarat dan sebagainya. Kita ada gelanggang pentong untuk Ah. pelajar. Ya, so gym untuk pelajar di mana pelajar-pelajar boleh menggunakan gym yang kami ada dekat kolej ni selepas sesi perkuliahan selepas waktu Tamat selesai selesai belajar. selepas belajar lah. Betul betul. Jadi fasiliti ni dapat membantu pelajar ni bukan sahaja fokus kepada akademik, Mhm. malah mereka juga giat bersukan nanti. Jadi ramai pelajar kita juga ya yang kita hantar untuk robot soccer. Lepas ni kami akan ke Kelantan. Oh, mewakili Kolej Ya, Komuniti. mewakili kolej komuniti seluruh kolej komuniti, Okey. permainan robot soccer di Kelantan, di Universiti Malaysia Kelantan. Oh, menarik. So satu peluang keemasan bagi pelajar lah. Mhm. Dan baru-baru ini juga Kolej Komuniti Seberang Jaya, pelajar-pelajar Kolej Komuniti Seberang Jaya bersama dengan pensyarah telah ke Medan, Indonesia Mhm. untuk program CSR. Hmm. Ha.
Jadi, sedikit sebanyak bukan saja kita tumpu fokus kepada akademik, Mhm. kita jugalah buat banyak, CSR dan juga program kemasyarakatan dan, sukanlah kepada Oh, pelajar. pokoknya program luar pun ada buat juga Ya, daripada betul. belajar. Supaya pelajar dapat menimbul ilmu pengetahuan, sesuatu yang berbeza. Mhm. Sebab sekarang ni pelajar ni ramai yang menggunakan handphone, Betul. laptop kan. Jadi bukan hanya fokus kepada pendidikan tapi juga benda-benda yang di luar daripada aspek akademik. Mhm. Jadi, saya mohon kepada semua pelajar-pelajar lepasan SPM supaya datang ya, terus ke booth College Community, kita ada banyak booth ya, bukan saja Seberang kita ada college booth, berbagai booth College Community di sini, Mhm. supaya terus datang tanya, cara untuk memohon ke College Community. Boleh terus, register di Ya, sini. boleh boleh. Juga ke Politeknik. Betul, okey. Aha. Okey, soalan, terakhir saya, Mhm. apakah nasihat kepada pelajar yang masih keliru nak membuat pilihan? Terutamanya yang habis Okey. SPM, dia orang masih keliru nak pergi mana, ada sikit nasihat untuk mereka? Okey, nasihat saya adalah, cuba datang pergi ke setiap booth college community, Mhm. cuba tanya dekat PIC kat situ, apa kursus yang menarik. Mhm. Tahu dulu, what is your ambition. Mhm. Ramai pelajar di luar sana tak tahu dulu apa dia nak buat, Betul. betul tak? Dia keliru, tapi tak apa, it's not a problem. Mhm. Cuba datang ke booth kami, tanya dulu apa kursus yang ditawarkan di setiap college, Mhm. daripada situ and then you get your own idea, Mhm. apa kita nak buat. Daripada situ kami akan bantulah. Betul. Jadi Ah, dia orang boleh buat pilihan sendiri. Ya, pilihan sendiri. Jadi tunjuk je result. Kalau malu sangat nak tunjuk result tak apa, cakap je dengan kami, "Okey Mhm. puan, cikgu, kami nak ambil kursus yang ni, kami boleh bantu." Okey. Itu je daripada saya. Okey, terima kasih Cik Rosini, perkongsian yang sangat bermanfaat Ya, untuk semua sama-sama yang Cik mana Syazwan. ingin, register masuk ke College Community Seberang Jaya boleh datang ke booth nombor saya Oh, um, booth yang disediakan di dia dalam disediakan. Ya, oleh College betul. Community. Ah, ah. Okey, so itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.